Kamu dah dengar ucapan saya. Sekarang ni buku untuk soalan. Buat soalannya lah. Soalan. Apa-apa yang Ya. soalan ni? Ada soalan? Tak ada. Dah jelas semua. Cik, itu Datuk Sri Zahid cakap sokongan kuasa kepada PN sebagai jaminan antara kerjasama berdua tu. Ya. So apa komen Cik? Tak ada jaminan. Yang penting dari hati ke hati. Kalau ada jaminan pun, sign pun, bersumpah pun, tak ada hati ke hati, tak ada mana. Ya. Yang penting ikhlas. Ya. Ya. Okey. Soalan tadi PAS tahu kelemahan takkan apa ni tak kuat kat Johor. So apa strategi PAS untuk pilihan raya akan datang terutama di Johor? Jelas, kalau menang di Johor, UMNO jadi menteri besar. UMNO lah. Suka UMNO nak lantik exco orang dia, siapa dia? Suka dia. Kalau sekiranya ada kelemahan, PAS boleh tampung kelemahan itu. Bergantung pada kursi yang kita menang. Mungkin simple majoriti. Nak tutup majoriti, kalau cukup dengan PAS, kalau menang jumlah, PAS boleh tampung. Atau tak cukup majoriti, campur dengan PAS boleh tampung. Yang penting ialah kuasa politik Melayu Islam dan bukan Islam yang tak ekstrim. MCA menang, MIC menang, UMNO juga menang, cukup. Kalau dia dah cukup, dah tak ada masalah. Ya. Okey, thank you.